Apakah itu PPF? Assalamualaikum. So guys, hari ni kita ada pemasangan PPF untuk Tracer 9GT. So jom aku buat tunjuk kat korang. Hari ni aku nak explain sikit apakah itu PPF. So PPF ni adalah satu plastik lutsina yang kita akan pasang pada bodi motor korang untuk protect daripada stone chip, daripada terkena cat jalan. Bila korang pasang PPF ni akan protect bodi korang daripada sinaran UV, melindungi cat korang daripada pudar. Tracer 9GT ni ambil masa selama 3 ke 4 hari untuk pemasangan PPF. Lain motor, lain masanya. Pemasangan PPF ni kita perlukan masa yang lebih sedikit. Sebab apa? Kita nak pastikan pemasangan ni betul-betul cun dan juga finishing tu memang tip top. Kalau korang berminat, boleh Roger The Bike Spa and Cafe. Kita beroperasi daripada Isnin sampai Sabtu 10 pagi sehingga 7 malam. Alright guys, thank you so much. Papa Roger.